Fish, aku nak pindah Kulai ni. Ada tak rumah teres 2 tingkat dekat bandar Putera Kulai? Kebetulan aku baru nak review rumah ni. Teres 2 tingkat. Yang penting below market. Jom kita review. Macam biasa kita start dengan bahagian carport dia. Kalau kau tengok bahagian carport dia, kiri kanan depan belakang betul-betul nampak agak luas juga. Kalau kau nak letak satu biji kereta dekat sini pun tak ada masalah. Okey, ini adalah keluasan carport dia. Cerita bahagian luar, jom masuk dalam. Okey, ni pula dia punya ruang tamu dia. Kalau kau masuk rumah ni, kau terus nampak dia punya dapur. Okey, dekat bahagian ruang tamu ni, kalau kau nak letak satu set sofa dekat sini pun still muat lagi, tak ada masalah. Okey, kita gerak dia punya dining area dia. Kalau kau tengok dia punya dining area dia punya luas dia, aku rasa boleh letak satu set meja untuk 4 orang makan, tak ada masalah. Ini adalah kawasan dining area dia. Okey, ini pula dia punya bahagian kitchen dia. Kalau kau tengok bahagian kitchen dia, tak besar sangat, tak kecil sangat. Dia punya sizing dia agak nice juga. Dia punya kitchen ni, kalau kau tambah tabletop dekat sini, memang agak nice. Tambah kabinet belah atas pun agak nice juga. Okey, ni adalah bilik pertama dia. Kalau kau tengok bilik pertama dia, kiri kanan dia betul-betul nampak agak luas juga. Dia taklah kecil sangat. Tapi kalau kau nak letak katil single dekat sini pun tak ada masalah. Okey, bilik ni sesuai untuk parent yang duduk dengan korang pun tak ada masalah. Okey, ni adalah keluasan bilik pertama dia. Settle bahagian bawah, jom kita naik atas. Okey, ni adalah bilik kedua dia. Kalau kau tengok bilik kedua dia, nampak agak luas juga Dia punya kiri kanan dia memang ada ruang Aku rasa bilik ni sesuai untuk anak-anak yang ramai. Memang agak selesa juga, tak ada masalah. Okey, ni adalah keluasan bilik kedua dia. Dekat bahagian atas ni ada 2 bilik, 1 bilik air. Dan toilet ni untuk kegunaan untuk penghuni bilik atas. Okey, ni adalah master bedroom dia. Kalau kau tengok master bedroom ni nampak agak memanjang dan nampak agak luas. Kalau kau nak letak katil queen dekat sini pun boleh. Nak letak wardrobe dekat sini pun tak ada masalah. Sebab bilik ni betul-betul nampak agak luas. Okey, ini adalah kawasan master bedroom dia. Yang mana mencari rumah teres 2 tingkat, 3 bilik, 2 bilik air dekat area Bandar Putera. Kalau korang berminat, boleh tekan link dekat bio. Apa? Ciao.